Okey guys, sekarang ni aku nak tunjuk cara-cara pasang hook dekat SP berudu ni. Okey, mula-mula sekali step dia korang kena ukur kena ukur macam ni supaya dia tak keluar macam ni lah. Kalau dia terkeluar macam ni, SP ni akan jadi rapuh kat depan ni sebab dia pegang sikit je hook tu. Okey, mula-mula sekali kita kena ukur macam ni macam ni. Okey, bila kita dah tahu location kat mana dia nak keluar nanti, kita pun cucuk dekat tengah-tengah ni geng. Lepas tu cucuk dekat tengah-tengah. Lepas tu kita buat keluar hook dari bawah, macam ni, tengah-tengah Lepas tu kita tarik dia punya hook ni sampai ke hujung. Macam ni geng, sampai ke hujung, sampai dia keluar macam ni.